Ni ada satu cerita hampa tahu tak? Pasal satu kedai makan yang mereka kata style satu macam yang poetik. Kedai makan yang hampa boleh main makan time pagi. Main makan sarapan pagi style breakfast punya ke apakah kat kedai Bang Jeb sarapan pagi. Yang mereka duk niaga kat area Seberang Jaya. Kat kedai makan yang ada macam-macam jenis makanan yang hampa boleh main makan kat sini start pukul 6 pagi. Hampa boleh main sini yang main makan mereka ambil apam lenggang ke apakah. Main makan roti jala yang sempoi main makan mereka ambil peknya ke apakah. Style satu macam yang Melayu punya peknya yang asal Ataupun hampa boleh main makan mereka ambil apa nama ni roti canai. Roti sarang burung ke apakah yang dahsyat Roti tisu pun sempoi juga mereka beritahu. Lepas tu mereka ambil roti canai color merah. Resipi terbaru roti canai yang mereka sudah modified daripada asal roti canai Pedukang Harwi. Yang mereka sudah gatal tangan pergi alter roti canai ni bagi jadi color merah style Mak Radin. Memang dahsyat dia. Ataupun hampa boleh main makan mereka ambil lontong ke apakah. Lontong yang asal Jawa Pulau Bali marang kerapu kemudian marang skaper. Ataupun hampa boleh main makan mereka ambil apa nama ni nasi ayam penyet. Main makan mereka ambil bihun goreng. Atau main makan mereka ambil ketel goreng ke apakah. Main makan mereka ambil nasi lemak Melayu setiap berantu Atau main makan mereka ambil mi kuah. Ataupun hampa boleh main makan mereka ambil nasi set ikan bawai. Ikan bawai yang mereka goreng ke apakah setiap gila free time hampa boleh main sini Hampa boleh main makan start pukul 6 pagi sampai pukul 3 petang. Hari-hari depan tim niaga kecuali hari Selasa depan tim tak niaga. Kedai Abang Jeb sarapan pagi. Yang ni semua betul-betul real story. Cerita yang diadur rapi style detail yang tak nak ranjau menggapai bintang di langit. Siapa